Selepas aku letakkan tempat Limbo Friends, aku mula hidup baru di bandar moden. Sekarang aku masih hidup secara solo. Kadang mengembara 4 hari je. Tak sekerap dulu. Aku kerja sebagai pencuci pinggan dekat warung. Gaji cuma RM50. Cukuplah untuk makan dan teruskan kehidupan. Aku kerja hari Isnin sampai Rabu je. Hidup aku simple, tak perlukan rumah besar. Asalkan ada tempat teduh. Keesokan harinya, hari Khamis. Aku rasa keluarkan 10 unit je lah. Hari ni tak nak boros sangat. Encik nak order apa? Saya nak telur kicap 1, air mineral 1. Okey, baik encik. 1 kicap telur dan air mineral ya? Encik duduk dulu, nanti saya hantar. Makanan encik dah sampai. Air encik pun dah sampai. Terima kasih. Sama-sama. Masa untuk makan dan minum. Selepas makan dan minum. Kenyang juga akhirnya. Aku kena bayar dekat kaunter dulu. Hai encik. Harga total 4 unit. Terima kasih encik. Masa untuk balik ke rumah. Nanti dulu. Siapa kau? Aku Renzo. Ada satu lokasi yang sangat penting. Bangunan kartel terletak antara bandar moden dan hutan tebal. Yang ada 4 musuh di sana. Kau je satu-satunya harapan aku. Sebab itulah aku minta tolong kau. Baiklah. Aku akan pergi ke sana seorang diri. Jalan kaki pun tak apa. Bagus. Jangan kalah pula. Bye. Dia dah pergi. Masa untuk aku pergi ke bangunan kartel. Besar juga bangunan ni. Masa makin suntuk.